Okay, Datin kan dikenali sebagai pakar orang, tapi Datin pun ada juga buat training untuk usahawan wanita, pakar dalam keusahawanan dan bisnes. So, sekarang apa pendapat Datin tentang usahawan wanita? Terus terang saya cakap, keterlibatan wanita hari ini dalam dunia keusahawanan sangat dibanggakan kerana telah ramai juga wanita mula berani menceburkan diri dalam dunia keusahawanan. Berbeza dengan dahulu, kalau kita lihat rata-rata wanita hanya mungkin bekerja ataupun menjadi suri rumah, tetapi hari ini sudah pun berbeza. Namun pandangan saya sendiri di atas pengalaman saya hampir 30 tahun dalam industri dan juga keusahawanan dan pembangunan diri, wanita ini saya kira seorang yang sangat committed terhadap sesuatu. Tidak bermakna saya kata lelaki tidak committed, cuma secara keseluruhannya mereka committed kerana mereka ini bersungguh-sungguh untuk melakukan sesuatu. Mereka punya keinginan, desire tu juga membuatkan wanita itu lebih berani untuk mencapai apa yang mereka nak capai pada hari ini. Namun persoalannya, ramai juga wanita terkandas di separuh jalan untuk meneruskan dalam dunia perniagaan kerana banyak juga halangan-halangan lain seperti halangan-halangan terdekat. Sebagai contoh dari segi support system yang ada, ini saya cakap dalam konteks isteri lah ya. Apabila dia nak berniaga, kadang-kadang mendapat sokongan, ada juga yang tidak mendapat sokongan. Jadi kadang-kadang mereka rasa keterbatasan itu yang membuatkan mereka susah nak berkarya lebih jauh. Namun dalam masa yang sama, usahawan wanita hari ini juga kena bijak juga menggunakan segala potensi yang ada. Dan dalam masa yang sama kena berhati-hati. Kadang-kadang juga boleh menyebabkan apa yang ada dari segi kelebihan yang ada pada kita itu juga boleh menjadikan kita tidak berjaya sebab kita terlalu banyak emosi. Wanita ni terlalu banyak emosi. Sepatutnya emosi itu ditukarkan kepada yang lebih positif. Namun hari ini kadang-kadang emosi itu juga yang membunuh wanita untuk berjaya. Tapi dalam masa yang sama ramai orang terlepas pandang juga dalam sudut dan aspek aura dan energi yang sangat memberi peranan besar terhadap wanita dan juga sesiapa yang ingin berniaga. Kerana ini memang sangat memberi impak kepada diri seseorang. Sekiranya kita nak berniaga, kalau kita tidak mempunyai aura yang hebat, tidak mempunyai energi yang bagus, tidak mempunyai mindset yang positif, tidak mempunyai emosi yang kuat, juga akan terkandas di separuh jalan. Dan dalam masa yang sama, hari ini kita terlalu dimomokkan dengan kejayaan-kejayaan orang yang kita lihat daripada mata kasar, terutamanya dalam sosial media dan seumpama dengannya. Namun hakikat untuk menjadi seorang usahawan itu bukanlah mudah. Tetapi sekiranya mereka mempunyai ilmu dan mempunyai kecintaan yang mendalam terhadap apa yang ingin mereka lakukan, saya percaya kejayaan pasti ada di hadapan. Bagi anda wanita di luar sana yang berasa ingin belajar untuk menjadi usahawan, ingin belajar bagaimana jatuh bangunnya saya dalam dunia keusahawanan, anda boleh ikuti saya dalam TikTok, dalam saya punya social media untuk kita kongsikan bersama anda. Adakah anda ingin? Kalau anda ingin, sila jawab ya. Dan dalam masa yang sama, ingat, apa pun, jaga niat, jaga aura, jaga energi. Ingat aura, ingat di IC.